Ya, pada malam ini kita mengadakan majlis penghargaan terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga seluruh rakyat Malaysia yang menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh kita punya pasukan Sumut Potela pada kali ini. Dan kita amat berbanggalah kerana ada pasukan ataupun kumpulan yang seperti ini yang membawa ataupun yang mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Dan kita harap usaha-usaha seperti ini tidak terputus setakat ini saja. Mungkin pada masa-masa akan datang kita boleh mengatur semula program-program untuk kebaikan seluruh dunia, terutamanya untuk misi keamanan di peringkat antarabangsa. Dan pada malam ini juga kita melancarkan satu yang kita panggil lagu keamanan dunia. Diharapkan lagu ini akan menjadi inspirasi kepada kita semua untuk terus mengekalkan keamanan di negara kita dan juga di peringkat antarabangsa.